Suruh pergi mana raya tak pergi mana lagi? Siapa? Lima berapa hari cuti? Raya kita Seminggu. pertama kan? Ni lemang cu masak dengan abah kan? Mak cu. Oh my god, I want to. Dia dah macam benung dah. Dia dah benung dah. Dia terlampau banyak makan lemak. Anak dia pun melayan kemat tu. Dia jadi benung lah. Lapar pun tak tahu. I decided die for a purpose. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Berapa banyak lemang bakar tahun ni? Lebih sikit sebab adik kawan dia minta pula. Ha? Bawa belas batang tu. Batang berapa tu Joy? Tu kata bagilah berapa tak tahu balik. Dia orang beli selalu, kadang-kadang tak boleh masak kan. Jadi malam cuma jaga seorang, abah seorang tapi buat tak bantu. Joy malam je ni. Kejap je. Benda ni kan Wan kan kalau tak ada bakar lemang tak best. Ke? Orang kata tradisional apa itulah pun nak bakar lemang lah pun. Duduk. Lain. Dua-dua dah dua-dua. Itu tak larang nak buat. Lagi dah. Nak kacau je. Tu dah masuk. Tenang. Buat sama dengan abah ke saya-saya? Sama. Sama. Baju hat sama? Abah lain buat. Oh dia lain lah. Dia bakar je sama. Mana? Dah cukup. Geng bakar sekali ngantuk tapi bancuan yang berbeza dengan lain-lain. Mari kita lihat. Cu tak buat yang jagung kan? Satu. Dah cukup lah. Oh, limited show. Jom. Bismillah. Tahu tak dia bel? Esok jalan mana ni? Tahu lagi. Kopi. Kopi. Kampung tak tahu lah dah. Balik ke dah. Ini jalan jam ya? Ada jam ya? Oh, memang lah. Itu 3 jam lagi letihnya. Kalau nak pergi balik jangan ikut parit eh. Parit memang jam. Sama je. Kuala pun sama je. Nanti dia bukan parit tu. Kuala pun jam ya cu. Ada kot. Sama. Highway. Sama highway. Highway. Why of course? Kakak tu jauh tau. Dia drive tadi ke sana. Khusus apa? Kat sana? Kau siapa? Ambil mechanical engineering. Dia lebih kurang macam dalam kelas, so saya duduk macam dia lebih kepada high school sikit. Kita kena kadang dia tanya kita jawab. Ya malam mana kita tak ada WhatsApp. Tak boleh. Tak boleh main phone. Dia memang marah. So bahasa Jepun tu berapa lama belajar? Oh my god. 16 bulan. Dialect memang ada. Dekat tempat saya duduk tu dia kampung sikit. So memang dialect lah. Mula-mula dia sampai memang tak faham. Contoh dialect yang tak faham? Ada. Contoh dia kata Shinea. Shinea maksud dia sila buat. Kalau bahasa baku dia Shinasai. 5 tahun. Kalau yang barangnya dia buat macam diploma. Tak. Kita orang semua kat sana. Diploma dengan degree kat sana. Diploma degree sana 5 tahun? 5 tahun. Ramai tak student Malaysia kat sana? Tempat saya tak ramai sangat kan. Dalam 20 orang. Hai, hajimemashite, Arimu desu. 今は21歳です。福井から来ました。 21歳. 21. Sekarang saya 21. Saya datang dari Fukui. Fukuiから. Macam mana? Fukui? 福井から来ました。から来ました. Okey lah. 今機械工学をやります。 Please teach me sensei. Kena yang mati. I'm doing mechanical engineering. 機械工学やっています。16月間ぐらい勉強しました。今は彼女がありますか？いえ。秘密です。秘密。はい、秘密です。はい、ありがとう。Tanya lagi. Dia ada girlfriend ke? Bapak dia tak faham. Tak apa. Dengar je lah. Dia jawab apa Sofia? Jawab apa? Kata secret. Secret. Terima kasih. Salam lah dulu. Terima kasih opa. Terima kasih opa. Okey. Ya, selamat raya. Ya. Apa dia panggil? Oh nak pergi Kat sikit. Tak ada anak lagi. Tak boleh tak nak. Tak nak. Tak boleh tak nak.
kasih lah untuk saya. Terima kasih. Mana ada poket kat situ? Terima kasih. Datang tak? Kalau mau pak. Congratulations. Okay. Where's my... Jom Mamat. Jenny lebih asyik. Macam mana poket seat? Ini rumah Saudara Umi belah Tok. Pasu ni adik-beradik dengan Tok. Tok ada berapa orang tadi? 4 2 meninggal dah. Aku tak buat apa satu ayah esok aku ingat nak telefon Romel. Esok tak ada kami jalan. Oh, esok ni mana nak berjalan. Tok kat adik Tok. Dia tahu Sofia. Opah dia juga. Pasu. Ayah ini Orang beradik. Maklum. Tinggal lah. anak sulung. Ya. Ikin, Ikin mana Ikin buat? Cik. Tak ada. Ni adik Ikin buat. Ni memang Masuk buat. Masuk buat Masuk rumah, masuk buat terus. Malam buat. Masuk jual Jagung sebatang ada. apa? Ada. Kadang tengok latar. 18 tak ada mahal, tak ada sampai 20 lebih. Sampai. Maksud selalu ada buat peri. Apa ni maksud tak lalu nak buat peri. Tak sihat Kaki. Kaki ke? Maksud kaki tu. Lepas tu beli baju ini kata dengan saya nak jatuh dalam tempat orang tu. Dia tak ada apa pun seranduk. Buat dah kakinya. Amalah sama kaki. Dia kaki kita kan dia buat daripada kaki dia tak salah ke? Oh, pijak mantang sakit. Oh, memang ya. Kalau pijak nasi sate asyik seputih pun sakit. Beras. Memang lah. Mari kita makan lemang lagi. Tapi ni potong dia besar-besar. Panjang-panjang. Sayang. Macam ni. Patutlah rasa Masa dia. balik kampung, masa rumah kecil-kecil dulu ni. Tak kaya sana, mana Rina, masa tu Rina je, Rina ni. Sama rasa tu. Balik sana, mak suruh masak dengan abah. Abah kan malah ngajar, abah ni tu. Bagi ni tinggal. Muhammad Darwish nak makan tak? Anak kecil. Dia kecil lah, cakap bukan kecil lah lain. Kamu ya, masuk sini, dia tutup dah. Sama baju dah sama ni. Sama nampak. Dia akan baca juga kan. Raya. Kain sama. Salah upah tu. Mana Denny? Tengok dia tinggi dah. Mana? Tengok. Mana? Dekat bawah. Ayah Ngas yang muda. Tiara. Ohayou gozaimasu. Mama Tokun. 5. Adra. Raya. Siapa? Kakak. Ni kakak. Kakak. Nama apa? Saifah. Nah, yang ini kakak. Tengok dia dah pegang telefon nampak.
Senyum. Dengan senyum. Saya isteri kepada yang tu. Mana daging? Kalau Rindu apa? Kalau Rindu apa? Orang Rindu juga. Saya dah siapkan yang kenyang makan. Kalau baik dah. Ni Tok. Ui, ini kekapai aku garam. Siapa ni? Kek ke apa? Bagi ucapan sikit, Yara. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Bye. Seksi. Duk, cik buat lemang. Apa nak apa? Kalau batang. 12 batang. Orang untuk orang nasib ada. Nasib baik ada bulu sendiri. Belum lagi. Mamak banyak. Mamak banyak. Tasik. Bakar bunga api besar. Lepas tu kena rembat. Malam raya. Ha? Lepas kena rembat. Oh ada sini. Ada kita tengok. Ada. Tak apalah, ada sipul lain. Tu blok. Tak apa, ni tengah report muka sendiri. Tunjuklah bunga api. Ya, ni. Dia bakar yang atas tu. Tak ada kaitan asap lah. Okey. Muhammad, nanti batuk-batuk ah. Yang hidu asap tu. Dia ada berapa banyak? Kalau 40 ada 49. 49 ni flat. Flat. Okey. Tengok sini. Macam besar. Jauh. Lari. Wah!